Assalamualaikum guys, kita berada dekat Residen 2 Bandar Baru Setempat. Okey, untuk rumah kali ni kita ada buat pemasangan lampu dan juga kipas, ada kerja pendawaian elektrik, ada pemasangan light bulb dan juga ada pemasangan grill. Okey guys, apa tunggu lagi? Korang tengok hasil kerja yang telah kami lakukan dekat rumah kali ini. Okey guys, setakat itu sajalah video kita untuk review rumah kali ini. Okey, untuk yang mana yang dekat sekitar Setewan dan juga Manjung, kalau korang nak cari pemasangan lampu dan juga kipas ataupun servis renovation yang lain dengan bermula dengan serendah RM1000 je tau, korang boleh dapatkan dekat Muaz Lighting Kediri. InsyaAllah servis kami memang top dan harga yang memang berpatutan. Apa tunggu lagi? Klik link di bawah sekarang.